So hari ni kita akan test Lambretta 250. Jom kita tengok. Jom kita tengok dia punya seat. Seat dia boleh memuatkan satu helmet open face. Lepas tu ni kat sini dia punya tangki minyak lah. Tangki minyak dia pun kena angkat seat. Dan isu dia aku tak kurang sikit lah. Yang ni aku lebih suka kalau tangki minyak dia tu terikat lah. So jom. Oh, agak feel agak tinggi lah. Jom kita tengok. Ini dia punya meter dia. Dia punya pedometer dia ada dua lah, gabungan digital. Lepas tu ada ni LED punya ni, signal kiri dan kanan. So kiri dan kanan. Lepas tu lampu ABS, engine check, fuel gauge, fuel punya info. Lepas tu ada untuk lampu tinggi. And then dia ada mode juga, Mat. Dia ada mode. Mode dia ada. Lepas tu ni apa? Oh, ni hazard light. Bismillah. So ni meter speed dia, kilometer, ni meter RPM. Kita akan bawa lah. Tapi ni kita buat dalam kampung, relax sikit lah, chill. Bismillah. Satu motor yang agak selesa untuk dibawa. Seat dia selesa gila weh. Seat dia sangat-sangatlah selesa. Ada speed. Sayang lah kalau kita dapat bawa basuh jalan sedap ni. Nampak? Suspension dia memang baik. Dia ada part of body ni, dia besi. Tapi aku rasa dia punya besi dia aluminium. Dan dia lebih ringan. Kalau korang nak biasakan dengan dua buah model klasik yang lain, yang aku rasa dia lebih berat. Sebab yang tu memang menggunakan pure steel. Yang ni besi tapi dia lebih kepada aluminium. Rasa ringan lah, rasa ringan. Aku tak kata ini lebih baik. Dia bergantung kepada preference orang masing-masing. Sebab ada yang nak rasa the feel dia punya berat tu, ada juga yang nak rasa dia punya feel ringan sebuah motosikal lah. But overall aku rasa yang ni, kalau untuk kegunaan dalam bandar, dia memang agile. Dia memang nimble. Sangat-sangat nimble. Dari segi power pula, dia tak terlalu mengejut. Daripada segi power delivery dia tu agak linear lah. Agak linear, agak tenang. Engine yang senyap. Suspension dia agak keras juga. Mungkin kita kena adjust sikit lah. Sebab dia pakai dual macam fork dekat depan tu, tak salah aku. Dia tak pakai yang single fork kat depan. Cuma kat belakang ni aku tak pasti. Aku rasa pun pakai, tak pasti sama ada monoshock ke tak. Ni aku tu bawa je motor ni. Aku tak tengok pun dia punya spek aku semua bagai. Tapi dia 250cc lah. Actually 244cc lebih kurang. Dia boleh menghasilkan dalam 24.8 horsepower sekitar macam tu. Dan juga 22 Nm of torque. Tak rasa sampai jauh sini. So selesanya motosikal ni. Jom kita try pusing tengok. Ui. Kita try speed sikit. Wah, laju. Haha.
bawa dalam kampung, bawa pergi masjid, pusing-pusing kampung, bawa anak. Oi, best. Layan tengok kan, pusing kampung. Nice lah. Motor laju 250cc. Motor power lah, motor power. 250cc je Mat. Power dia pun tak mengejut. Dia agak linear. Dan dia agak stabil Mana ni? Pergilah street. Jalan. One shot je ataupun cut. Sekejap. Aku nak tunjuk sikit je bang. Oh, dia pakai dua shock kat belakang. Lepas tu dia pakai kayaba tau kat belakang. And then dekat depan dia ni pun dia pakai macam dua shock juga kat belakang ni. ABS sensor ada kat sini. 2 port piston caliper. And sebab dia daripada segi handling dia tu nice lah. Aku selesa. Seat dia tu best. Seat dia dengan power delivery dia best. Aku suka. Motosikal ni didatangkan pada harga RM22,500 tak termasuk road tax dan insurans. Dan cost of ownership dia korang kira sendiri. Tetapi untuk maintenance dia anggaran dalam setiap 4,000 macam tu lah. Dia kena cari banyak benda. Dia punya minyak dia apa semua, apa yang maintenance dia. Ni idea-idea yang korang boleh gunakan lah nak modify motosikal ni. Boleh letak box. Tengok cantik lah. Dia boleh, korang boleh bermain dengan dia punya artistik dia. Jalan bang, okey. Tu je. Kita jumpa dalam video akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.